Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Ed. So aku dah lama tak buat video unboxing kasut. So hari ni aku nak buat video unboxing lah sebab aku baru beli kasut baru. Dan hari ni aku rekod pakai handphone je. Aku nak try rekod pakai handphone 17 Pro Max guna kamera depan. So jom, let's go. Okay, ini kasut yang aku baru beli tu. Aku beli dekat Crossover. So jom kita unboxing sama-sama, okay? Dia bagi aku apa ni? Bagi aku nampak tak? Envelope. Okay, kita tengok dalam envelope ni ada apa. Ini ampau. Ampau tu bukan envelope. Ampau dari sarung ampau lah daripada Crossover. Okay, ni dia kasutnya. Aku beli kasut New Balance 1906L. Aku beli kasut New Balance loafer. So ini saiz aku ambil saiz true to size lah. Saiz aku. Okay, jom kita tengok. Oh, Crossover bagi aku ampau dengan stiker. Crossover, be reasonable, demand the impossible. Crossover bagi percuma masa beli kasut ni. So kalau nak beli stiker dia, harga dia RM19.90. Ada banyak lah stiker dalam ni. Aku tak tahu lah video ni korang dengar ke tak, sebab aku dah lama tak guna mic ni. Jadi aku harap ada suara. Ada banyak lah. Cover. Oh. Thank you Crossover. Shout out to Crossover. Thank you. So kita pergi tengok kasut. First kita tengok dia punya ni lah. Dia punya wax paper ni ada logo New Balance. Tak tahu lah. Look at that. Aku first time lah beli kasut loafer ni. Ini kasut loafer aku yang pertama. Lawa tu. Ini kasut New Balance 1906L Black Angora. Aku beli sebab dia dah tak banyak saiz. Jadi aku tengok ada saiz aku, jadi aku terus beli dengan harga retail iaitu RM669. Baik doh kasut ni. Tengok material dia. Sama dengan kasut loafer yang macam korang tengok untuk yang ada leather punya loafer tu. Color dia sama kan, hitam, atas dia kontra dengan warna putih. Okay guys, kalau korang tengok dekat website Crossover, kasut dah Black Angora ni memang dah tak banyak saiz lah. Ada US 5 je. Berapa cepat dia dapat lah. Cantik kan kasut ni. So belakang dia macam
plastik lah, macam PVC lah. Lepas tu dia punya material sintetik leather lah, aku rasa. Atas dia dekat toe box ni mesh. Lepas tu dia sama je macam kasut 1906R tu. So kat sini ada logo 1906L. So tapak dia macam ni. Ni aku ambil size true to size tau. Aku tak tahu lagi, nanti kita tengok dia punya sizing macam mana. Tapak dia macam ni ya. Kan kasut ni. First time aku tengok dia dekat website tu, aku terus nak beli. Sebab harga retail kan. Korang tahu kan, kalau kasut ni, kalau ada harga retail kat website, baik terus cepat-cepat beli. Sebab apa? Dia akan cepat habis. Sebab banyak scalpers yang beli untuk jual lah. Kalau dia orang jual lagi mahal lah. So aku terus cepat-cepat aku tengok ada kosong, terus cepat-cepat beli. Takkan buang masa. So aku ada kasut 1906. Okay, ini 1906R running. Dia similar je, sama je lebih kurang. Tetapi yang ini loafer. Kan? Aku ambil sizing asal aku. Tak tahulah dia muat ke tak. Harap-harap muat lah. So, jom kita tengok dekat on fit lah. By the way, kasut ni aku tak tahu aku nak pakai bila. Ada lagi kasut yang aku belum pakai. Aku ada beli kasut Clark. Ni pun aku tak tahu aku nak pakai bila. Kasut ni pun lawa. Mungkin aku pakai untuk raya. Aku tak ada kasut Clark. Ini kasut Clark aku yang pertama juga ni. Belum pakai lagi. So, kasut ni aku tak tahu dia sesuai ke tak untuk daily use. Nanti aku akan cuba lah. Nanti apa-apa aku akan update, aku buat video macam mana pakai kasut ni sehari. Okay. Okay guys, untuk sizing kasut ni New Balance loafer ni, aku dah tengok website dan aku dah banyak tengok orang share pasal benda ni. Kalau nak ambil sizing dia, better korang ambil true to size asal korang lah. Kalau untuk wide fit, aku rasa korang kena ambil extrakan half size lah, up satu size untuk kaki yang wide fit. Sebab apa kan, takut kan dekat dia punya toe box ni, takut sempit tau dekat sini, nanti tak selesa lah bila kita nak jalan. Tapi apa-apa pun ikut saiz asal korang. Okay. Okay guys, itu je lah video unboxing untuk kali ni. Aku tak dapat nak share banyak benda lah sebab dia punya material pun mesh, PVC, synthetic leather. Itu je. So dia ada colour yang kontra lah, hitam dan putih. Apa-apa pun kasut ni memang selesa, sangat selesa. Okay, kalau korang suka video ni, please hit button subscribe, like, at least komen sikit-sikit, dan kita akan jumpa ke next video. Bye.